insya-Allah saya akan sambung lagi berkenaan dengan bagaimanakah kita nak melihat bahawa keruntuhan moral dan permasalahan iman ini bukan hanya berlaku di Jazirah Arab. Dia bukan hanya berlaku di tanah Arab semata-mata, tapi ianya juga berlaku di jajahan-jajahan kuasa-kuasa besar pada ketika itu. Dan kita tahu pada zaman Jahiliyah, dua kuasa yang besar yang memerintah. Dia seorang separuh untuk kuasa yang pertama, separuh lagi dunia ini untuk separuh yang untuk kuasa yang kedua, iaitu Parsi dan juga Rom. Kita tahu bagaimana Rom pula terbahagi kepada dua, iaitu Rom Barat dan Rom Timur. Dan juga ada kuasa Parsi yang besar pada ketika itu juga mentadbir sebahagian lagi daripada dunia pada zaman Jahiliyah. Walaupun mereka ini mempunyai kuasa ataupun perundangan yang baik, tapi dinukilkan dalam fakta-fakta sejarah berlaku juga keruntuhan moral dan akhlak pada zaman tersebut. Bagaimana berlakunya berbagai bentuk penindasan, rasuah dan seumpamanya, walaupun mereka ini dikatakan sebagai kuasa ataupun bangsa yang bertamadun pada ketika itu. Okay? Dan perkara ini direkod oleh Imam Ahmad dalam musnadnya berkenaan dengan kisah bagaimana Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi SAW yang masyhur, kita selalu dengar. Bahkan ramai dalam kalangan kita yang menamakan anak-anak kita sebagai Salman, kan? Kerana mengambil berkat daripada nama sahabat Salman Al-Farisi. Kalau kita lihat dalam satu hadis yang panjang riwayat Imam Ahmad, bagaimana Salman Al-Farisi ini, dia pada asalnya bukan, ataupun dia memang bukan datang daripada keturunan Arab. Sebab itu kita panggil dia Al-Farisi. Okay? Dan dia berasal daripada Parsi, ataupun lebih spesifik lagi, dia berasal daripada suatu tempat yang kita panggil sebagai Isfahan ataupun Asbahan. Okay? Dan Isfahan ataupun Asbahan ini pada zaman sekarang ini terletak di Iran. Okay? Maka Salman ini dia berasal daripada Iran. Dan kita tahu Iran pada zaman itu, mereka ini menganut agama menyembah api. Mereka menganut agama yang menyembah api, ataupun majusi pada ketika itu. Dan tapi bila mana Salman ini menyembah api tersebut, dia ni bukan orang biasa-biasa. Bahkan disebut dalam riwayat Imam Ahmad, dia ini merupakan khatanun nar, iaitu penjaga kepada api yang disembah oleh orang-orang majusi tersebut. So api itu tak boleh terpadam, dan ia ini dijaga oleh Salman dan beberapa pegawai-pegawai yang lain lah. Dan orang yang menjaga api majusi daripada terpadam ini, mereka ini adalah golongan-golongan yang dipandang tinggi oleh masyarakat pada ketika itu dalam pentadbiran ataupun kerajaan Parsi pada ketika itu. Maksudnya dia orang bangsawan lah, bukan orang biasa-biasa, kerana dia menjaga autoriti agama pada ketika itu. Kemudian, tetapi dia jauh di sudut hatinya, dia rasa tak seronok dengan agama tersebut. Okay? Sampailah satu masa bila mana bapa dia menyuruh dia untuk melakukan satu tugasan. Kemudian dia melalui satu gereja pada titik di kawasan di Iraq tersebutlah, melalui satu gereja, dan dia masuk ke dalam gereja tersebut dan mendapati bahawa orang-orang yang berada di dalam gereja tersebut sedang beribadah. Dan bila disebut gereja, maksudnya orang yang berada di dalam itu adalah orang Nasrani, orang Nasrani. Okay? Maka mereka melakukan ibadah di dalam gereja tersebut, dan Salman tengok ibadah yang dilakukan. Jadi Salman react berdasarkan apa yang disebut oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dia kata, hadza wallahi khairun min ad-din alladhi nahnu alaih. Dia kata, demi Allah, apa yang aku nampak, ibadah yang aku nampak di depan mata aku ini, yang dilakukan oleh golongan-golongan Nasrani ini adalah lebih baik lagi daripada amalan yang kami buat. Ibadahnya adalah lebih baik daripada apa yang golongan-golongan Majusi buat. Okey, maka dia tanya kepada orang yang berada di gereja tersebut tentang asal kepada agama ini. Agama Nasara yang menunaikan ibadah di dalam gereja ini asalnya di mana? Maka orang di situ menjawab bahawa asal kepada agama Nasrani ini adalah negara Syam pada ketika itu. So bila kita sebut Syam, ianya merujuk kepada bahagian utara Hijaz. So Mekah dan Madinah itu berada di Hijaz,
bahagian utaranya pada zaman itu dipanggil sebagai Syam. So asal kepada agama Nasara ataupun Kristian pada zaman itu adalah di utara. Okay, dan kita tahu Syam ini dikuasai oleh pentadbiran ataupun kerajaan Rom pada ketika itu. Jadi disebabkan keinginan dia yang nak tahu sangat tentang agama tersebut, dia pun join kita kata apa, rombongan perniagaan ataupun rombongan orang ramai yang menuju ke Syam pada ketika itu. Okay? Dan bila dia sampai di Syam, dia bertanya dengan orang yang berada di Syam tersebut, siapakah orang yang terbaik ataupun paling mulia dalam kalangan kamu di sini, di Syam pada ketika itu. Maka orang di Syam tersebut menjawab, yang mulia, yang paling mulia dalam kalangan kami adalah al-uskuf fil kanisah, iaitu golongan-golongan padri ataupun pendeta yang berada di gereja. Mereka ni golongan yang paling mulia pada zaman itu. Jadi disebabkan nak mencari kebenaran, Salman pergi jumpa dengan pendeta di gereja tersebut dan dia bermulazamah dengan pendeta tersebut. Maksudnya dia duduk dengan orang tu, menuntut ilmu dengan orang tu, kemudian menjadi khadam kepada orang tersebut, hanya kerana nak mencari kebenaran ataupun nak memahami agama Nasrani dengan pemahaman yang sebenar. Tapi selepas lamanya dia duduk bersama dengan padri tersebut ataupun pendeta tersebut, pada akhirnya kantoi, padri tersebut rupa-rupanya bukan orang yang baik. Okay? Disebutkan dalam riwayat Ahmad bagaimana padri itu disuruh orang ramai untuk memperbanyakkan sedekah, bagi duit pada gereja. Tapi duit-duit yang dibayar pada gereja tersebut, disebut dalam riwayat, iktanazahu li nafsihi walam yu'tihil masakin. Dia simpan untuk diri dia sendiri, dia tak bagi balik pada orang miskin. Jadi kita kena ambil pengajaran kat sini. Orang-orang yang mengutip dana-dana zakat, sedekah dan seumpamanya, dia tak boleh simpan duit tu jadi harta karun. Duit tersebut perlu dibelanjakan untuk tujuan kebaikan umum ataupun orang awam. Sama ada sekarang ni institusi zakat ke, masjid ke, surau ke, bila mana orang infak, duit tu jangan simpan. Kan? Ada sebahagian masjid dan juga surau, bukan di sinilah, mereka bangga dengan kutipan-kutipan duit yang banyak. Kononnya ramai orang sedekah, tapi orang yang berada di qaryah tersebut tidak merasai manfaat daripada duit yang didonate ataupun didermakan tersebut. So kita tak boleh jadi seperti perangai al-uskuf pada zaman Salman ini. Dia simpan harta-harta orang sedekah tersebut kepada diri dia sendiri, dan disebutkan dalam riwayat sampai ada lebih kurang 7 qilal. Disebut dalam riwayat Ahmad tersebut ada 7 peti besar emas dan perak yang dihimpunkan hasil daripada kutipan derma daripada orang ramai. Dan pada akhir usia si padri ini tadi, orang ramai nak menguruskan pengebumian dia, Salman membongkarkan muslihat ataupun kejahatan padri tersebut. Dia kata pada orang ramai, kau tahu tak bahawa sebenarnya padri ataupun pendeta ini dia tak buat apa yang sepatutnya, dia tak bagi pun harta tersebut kepada orang ramai, tapi dia simpan untuk diri dia sendiri. Maka orang Nasrani pada ketika itu tanya, mana bukti kau cakap macam tu? Maka dibawalah kepada satu tempat, dan disitulah di mana tempat disimpan 7 peti emas dan juga besi tadi, emas dan juga perak tadi yang disimpan oleh padri tersebut. Maka golongan Nasrani pada ketika itu sangat marah, dan mereka memutuskan untuk jenazah tersebut, jenazah padri itu perlu disalib dan direjam dengan batu pada zaman itu. Okay, ini seperti yang dinukilkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Okay? Kemudian panjang tu cerita ni tuan-tuan puan. Saya tak tahu, saya rasa mungkin menghampiri akhir kuliah kita baru selesai cerita ni. Mesej yang saya nak sampaikan adalah betapa berlakunya kerendahan akhlak pada zaman tersebut, keruntuhan moral pada zaman tersebut, dan orang-orang agama pun dilihat sebagai orang yang bermasalah, dan nak cari orang yang baik itu susah pada zaman tersebut. Okey? Maka selepas meninggal dunia padri ini tadi, tempat dia digantikan oleh padri yang kedua ataupun pendeta yang kedua. Pendeta yang kedua ini alhamdulillah nak dijadikan cerita baik, saleh. Dan Salman melazimi
pendeta yang kedua ini sampailah pendeta ini nak meninggal dunia. Bila pendeta ni nak meninggal dunia, Salman tanya, aku nak tahu pada engkau, ada tak orang lain yang sama macam kau ni, alim macam kau, salih macam kau, kat mana aku nak jumpa? Kita lihat maka jawab pendeta tersebut yang hampir nak meninggal dunia, dia kata, wallahi ma a'lamu ahadan al-yawm ala ma kuntu alaih. Dia kata, demi Allah, aku tak tahu seorang pun orang yang sama macam aku ni, dari sudut salihnya, dari sudut ilmunya, pengamalan agamanya, aku tak tahu seorang pun. Kita lihat susah nak jumpa orang baik zaman tu. Okey, laqad halakan nas wa baddalu, orang ramai telah hancur dan telah menukar agama dengan versi yang pelbagai. Okey, kemudian dia jawab apa? Dia kata, kecuali illa rajulan bil Musil wa huwa fulanun kadha wa kadha, kecuali ada seorang sahaja individu yang baik yang macam aku, iaitu seorang lelaki yang boleh kau jumpa, dia tinggal di Musil. Kalau kita biasa belajar hadis, adanya seorang tokoh yang dipanggil sebagai Abu Ya'la Al-Musili, kan, yang berasal daripada Musil. Nama latest dia sekarang ni adalah M-O-S-U-L, Mosul. Okay, dalam bahasa Arab dipanggil sebagai Musil. Musil ini di Iraq. So padri yang nak meninggal dunia tu kata, yang baik ni hanya ada di Musil sahaja. Jadi Salman ini, dia pergi ke Musil kerana nak mencari kebenaran tadi. Dia pergi ke Musil. Bila dia sampai ke Musil, ini adalah pendeta ataupun padri yang keberapa, tuan-tuan dan puan? Yang ketiga. Yang pertama yang jahat tadi, yang kedua yang baru meninggal dunia, yang ketiga yang di Musil. Maka dia jumpa dengan yang kat Musil ini, kemudian dia bermulazamah dengan orang itu, dia ambil ilmu orang tersebut, memang orang tu orang yang baik, menjadi khadam kepada orang tersebut, sampailah orang tu nak meninggal dunia. Sampailah pendeta ataupun padri tu nak meninggal dunia, Salman tanya lagi soalan yang sama, kat mana aku nak jumpa orang macam kau ni? Dia jawab sama juga, ma a'lamu ahadan allazi amila ala ma kuntu alaih. Tak, aku tak akan jumpa, kau tak akan jumpa lagi orang yang sama seperti aku ni, tak ada. Illa rajulan binasibin, kecuali seorang lelaki yang kau boleh jumpa di tempat yang namanya Nasibin. Nasibin ini di Turki. Dia adalah satu kawasan kecil di Turki. Okey, maka Salman pergi Turki, tuan-tuan dan puan. Pergi Turki. Kalau kita tak ada lah, saya daripada nilai tadi nak datang ke Bandar Instek ni pun, lalu jam tadi dah hampir nak putus asa dah, kan? Setengah jam je pun campur jam tadi. Hampir dah kita rasa macam, ya Allah, dengan hujannya, jamnya lagi, kan, dengan roundaboutnya banyak, hampir nak putus asa dah. Salman tidak. Dia pergi ke Nasibin di Turki untuk berjumpa dengan pendeta ataupun padri yang berikutnya untuk mencari kebenaran. Okey, dan sama juga dia bermulazamah dengan orang tersebut, ambil ilmu daripada orang itu, sampailah orang tu nak meninggal dunia. Dan sampai orang tu nak meninggal dunia, dia tanya soalan yang sama, kat mana aku nak jumpa orang macam kau ni, baik macam kau ni, ada ilmu macam kau ni, di mana? Sama juga pendeta itu jawab benda yang sama, kau takkan jumpa illa rajulan bi'ammuriyah, kecuali lelaki yang kau akan jumpa di kawasan yang namanya Ammuriyah. Nama latest Ammuriyah ini, tuan-tuan kalau nak Google, ialah Amorium, A-M-O-R-I-U-M, juga di Turki. Inilah tempat yang mana adanya lelaki yang salih tersebut. Maka Salman pergi lagi, tuan-tuan dan puan, ke tempat tersebut. Sama juga, kita kata panjang cerita ni, kan? Sama juga, dia memulazamah dengan orang itu, ambil ilmu daripada orang itu, berkhidmat kepada orang itu, sampailah pendeta tersebut nak meninggal dunia. Maka dia tanya soalan yang sama, mana aku nak jumpa orang yang baik macam kau, dan seumpamanya. Akhirnya lelaki tersebut menjawab, qad adhallaka zamanu nabiyyin, sekarang ni tak lama lagi kau akan melalui zaman seorang nabi. Bermakna akan ada seorang nabi yang diutuskan. Wa huwa mab'utsun bidini Ibrahim, dan lelaki ini
dia ini diutuskan membawa agama yang sama dengan agama Ibrahim alaihissalam. Yakhruju bi ardil Arab, yakhruju bi ardil Arab, lelaki ini akan keluar di tanah Arab. Bihi alamatun la tukhfa, dan lelaki ini dia ada tanda-tanda kenabian. Ya'kulu al-hadiyata wala ya'kulu sadaqah, lelaki ini dia menerima ataupun makan daripada hadiah, tapi dia tak makan daripada sedekah. Baina katifaihi khatamun nubuwah, di antara dua bahu dia adanya khatam ataupun tanda kenabian. Okey, maka Salman agak-agak dia buat apa, tuan-tuan dan puan? Kali ini dia memutuskan untuk dia nak join ataupun dia nak upah orang, sebab dia tak ada pengalaman pergi ke Jaziratul Arab. Sepanjang dia punya perjalanan dia tadi daripada Mosul kemudian ke Turki dan seumpamanya, dia ada mengumpul sedikit kekayaan. So dia adalah lembu sikit dan beberapa harta. Maka dia jumpa dengan sekumpulan orang yang memang nak pergi ke Jaziratul Arab. Dia kata, aku nak ikut kau, kau tolong bawa aku pergi ke tanah Arab, aku bagi kau semua harta aku. Ni lagi satu ni, semua harta dia bagi, tuan-tuan dan puan. Kita nak sedekah RM10 hari Jumaat pun kadang-kadang fikir 2-3 kali, kan? Tapi Salman kerana nak mencari kebenaran tadi, dibagi semua harta dia. Bawa aku ke Jaziratul Arab. Nak dijadikan cerita, dia kena scam. Panjang cerita ni, habis kuliah begitu saja habis kuliah kita, kan. Nak dijadikan cerita, dia kena scam. Apa makna scam, tuan-tuan dan puan? Dia kena tipu. Tapi tak adalah scam macam zaman sekarang tu, yang telefon dan semua, kan. Dia kena scam dengan orang yang bawa dia tadi. Dia kena jual dengan orang Yahudi. Dia dijual kepada orang Yahudi, dan orang Yahudi membeli dia dan menjadikan dia hamba. Menjadikan dia hamba. Dan dia masih lagi tak putus asa, walaupun dia dah kena macam tu, dia redha sahaja. Mission dia masih sama, dia nak cari Nabi tersebut. Nak dijadikan cerita, bila mana dia berkhidmat dengan Yahudi tersebut, pada suatu hari ada anak saudara kepada Yahudi itu, Ibnu Am, anak saudara kepada Yahudi itu datang daripada Madinah. Dan Yahudi, anak saudara daripada yang Yahudi yang datang daripada Madinah itu, dia daripada suku Bani Quraidah. Ini nama yang masyhur kita dengar dalam sirah, kan. Dia daripada suku Banu Quraidah. Dia datang, kemudian dia datang bertemu dengan Yahudi yang bapa saudara dia tadi. Dan dia mengeluh dan juga melepaskan dia punya kemarahan. Dia kata, kat Madinah ini, wahai bapa saudaraku, aku pelik kerana orang Madinah sekarang ni, Aus dan Khazraj pada sekarang ini, sedang mengagungkan seorang lelaki yang telah sampai di Quba. Mengagungkan seorang lelaki yang telah sampai di Quba. Okey? Dan mereka anggap lelaki tersebut sebagai Nabi. Maka kami, golongan Bani Quraidah Yahudi yang berada di Madinah ni, rasa stres, rasa tak seronok. Maka dia mengadu kepada bapa saudara dia yang berada di tempat di mana Salman berada pada ketika itu. Salman masa itu, tuan-tuan dan puan-puan, kat mana dia duduk? Ketika dia dengar anak saudara Yahudi ni marah, dia duduk atas pokok. Dia duduk di atas pokok. Bila dia dengar tentang khabar bahawa telah adanya Nabi yang datang di Madinah pada ketika itu, yang menghampiri Madinah, okay, maka dia disebut dalam riwayat, dia kata, akhadhatni al-urawa, aku ni menggeletar atas pokok, hatta dhanantu annani sa'asqutu ala sayyidi, atau kama qala, sehingga aku rasa macam aku hampir-hampir nak jatuh hempap aku punya tuan, kerana aku menggeletar ke atas pokok tersebut. Okey, kemudian dia turun dan dia minta anak saudara Yahudi ni tadi ulang balik, apa yang kau cakap tadi, aku nak dengar. Kau ulang sekali lagi apa yang kau cakap. Maka tuan dia tadi marahlah, kan.
Macam kita marah anak murid kita ke, ataupun kita punya pembantu rumah ke, kita tengah bincang perkara-perkara yang penting, tiba-tiba dia datang menyibuk, kita marahlah dia kan. Maka tuan dia marah, kata, kau kenapa, ni bukan urusan kau, kenapa kau nak sibuk, pergi buat kerja kau semula, begitu kan. Maka sekarang ini Salman dah tahu bahawa Nabi SAW, seorang Nabi yang disebutkan oleh pendeta tadi itu, telah sampai di bumi Madinah. Maka dia pun pergi menuju Madinah, tapi dia tak tahu yang mana satu Nabi. Lihat ni, perjalanan dia panjang tuan-tuan dan puan. Dia tak tahu yang mana satu Nabi. Jadi tiba-tiba dia nampak dalam kalangan yang ramai-ramai itu ada satu batang tubuh yang dia rasa mungkin inilah Nabi kot. Okey, maka dia pergi approach ataupun pergi menghampiri lelaki tersebut. Dia kata, innahu qad balagani annaka rajulun salih. Telah sampai kepada aku bahawa engkau ni adalah seorang lelaki yang salih. Wa ma'aka ashabun laka ghuraba dhawul hajah. Dan yang aku tahu, engkau dan sahabat-sahabat kau ni bukan orang sini, bukan orang asal Madinah. Dan kalian ini amat memerlukan, dhawu al-hajah, sangat memerlukan. Wa hadha syai'un kana indi li sadaqah. Aku adalah bawa makan sedikit, aku jadikan ini sedekah, aku bagi pada engkau dan juga sahabat-sahabat kau yang lain. Maka bila mana Salman kata apa tadi? Ini sedekah. Dia bagi pada Nabi, dia cakap, kau makan dan bagi sahabat-sahabat kau yang lain makan. Maka Nabi, lelaki tersebut Nabi lah, Nabi SAW, dia kata apa? Dia bagi pada sahabat-sahabat yang lain, dia kata, kulu, kau makan. Disebutlah riwayat tersebut, wa amsaka yadahu wa lam yakul. Nabi dia jauhkan tangan daripada makanan tersebut dan dia tak makan makanan yang Salman bagi. Kenapa dia tak makan? Kenapa Nabi tak makan, tuan-tuan dan puan? Kerana makanan tersebut Salman kata sedekah. Kan pendeta tadi cakap, Nabi yang akan diutuskan pada zaman kau nanti la yakulus sadaqah, dia tak makan sedekah. Maka Salman kata, hadhihi wahidah, ini tanda yang pertama, iaitu lelaki tersebut yang disebut sebagai Nabi tidak makan sedekah. Maka ini petanda pertama, dia ni mungkin Nabi. Tapi Salman tak boleh confirmkan lagi. Kemudian bila mana Salman tengok Nabi SAW ni tak makan sedekah, dia pergi ambil makanan yang lain. Dalam beberapa masa kemudian dia datang bertemu sekali lagi dengan Nabi SAW dan juga para sahabat. Dia bagi lagi makanan. Dia kata, wahadhihi hadiyatun akramtuka biha. Wahai lelaki, aku bagi kau kali ni hadiah untuk memuliakan engkau dengannya. Aku memuliakan engkau dengannya. Maka kali ini Nabi SAW ataupun lelaki tersebut makan dan dia ajak sahabat-sahabat yang lain juga makan. Maka Salman kata, hatani ithnatan, ini dua tanda dah fulfill dah, bahawa dia ni most probably memang Nabi. Tapi ada satu lagi tanda yang Salman tak dapat untuk pastikan, iaitu apa tanda yang ketiga, tuan-tuan dan puan? Adanya khatam an-nubuwah tadi, adanya cap mohon kenabian di antara dua bahu Nabi SAW. Jadi Salman pun susah macam mana nak dapatkan khatam an-nubuwah tersebut. Jadi pada satu hari Nabi SAW bersama dengan para sahabat, ini Salman nak confirmkan ni betul atau tak betul Nabi. Ketika itu Nabi SAW dan juga para sahabat berada di Baqi al-Gharqad. Baqi al-Gharqad, Baqi ini sekarang perkuburan Baqi lah kalau kita pergi di Madinah kan. Dinamakan sebagai Baqi al-Gharqad kerana kawasan itu pada asalnya ditumbuhi dengan banyak pokok-pokok gharqad. Maka dipanggil sebagai Baqi al-Gharqad. Dan ketika itu Nabi SAW dan juga para sahabat yang lain nak mengebumikan salah seorang daripada sahabat yang meninggal dunia. Jadi Salman ni dia ikut belakang Nabi SAW, nak tengok secara clearly ataupun dengan dekat ada ke tak cap mohon kenabian tersebut. Jadi Nabi ni dia dikurniakan wahyu, tuan-tuan dan puan-puan, dia tahu dah
So Nabi nampak dia ni lelaki yang kat belakang aku ni mesti nak tengok sesuatu pada aku. Maka Nabi SAW selepas mendapat isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi menanggalkan rida yang menutupi bahagian belakang Nabi SAW. Maka bila rida itu ditanggalkan, Salman nampak dengan clear khatam an-nubuwah baina katifaihi sallallahu alaihi wasallam. Cap mohon kenabian tadi yang berada di antara dua bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Salman kata yang inilah memang confirm Nabi. Salman terus pergi kejar Nabi, nangis dan juga peluk, dan menyebut bahawa dia akan bersama ataupun beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni sebenarnya panjang lagi. Kalau tuan-tuan baca dalam Musnad Ahmad tu, panjang lagi cerita dia. Dan ianya diriwayatkan sendiri oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Apa pengajaran yang boleh kita dapat pada hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan? Yang pertama, kita boleh lihat bahawa seperti yang saya sebut tadi, sebelum diutuskan Nabi, kerendahan iman dan akhlak itu perkara biasa. Memang kita susah nak jumpa pada zaman itu orang yang baik, dan kita susah nak jumpa orang yang mempunyai akhlak yang mulia pada zaman tersebut. Buktinya, Salman bila nak cari orang baik, Salman terpaksa berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain hanya dengan tujuan untuk bertemu dengan orang-orang yang baik. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, daripada kisah ini kita dapat manfaat ataupun pengajaran bahawa generasi dahulu, terutamanya salafus salih, mereka ini berusaha gigih untuk memperoleh hidayah. Dan bila mana mereka ini berusaha gigih untuk memperoleh hidayah, penghargaan dia kepada hidayah tu tinggi. Sebab itu kita boleh lihat bagaimana mereka ini bila mana masuk Islam, mereka ini masuk Islam dengan sebenar-benar masuk, rela untuk berjuang mati-matian untuk Islam, rela bermati-matian untuk mempertahankan Nabi, mempertahankan tauhid dan keimanan kepada Allah, kerana mereka nak dapat hidayah itu bukan senang. Berbeza dengan kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita lahir dan hidayah itu telah berada di dalam rumah kita sendiri. Betul? Sebahagian besar kita, saya rasa tak ada orang yang mu'allaf di sini, kan? Sebahagian besar kita lahir-lahir memang mak ayah kita dah IC Islam, dan kita memang terus dikenali sebagai bayi ataupun baby yang dilahirkan dalam agama Islam. Maka bila mana Islam itu ataupun hidayah Islam itu datang kepada kita dengan mudah, kita tidak begitu menghargainya. Sebab itu, dengan bermudah-mudahannya pada zaman sekarang ini orang melakukan perkara-perkara yang menyalahi akidah, tidak melakukan ibadah dengan baik, tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis dengan baik, kerana mereka mendapat hidayah itu dengan sangat mudah. Okay? Jadi perkara ini perlu dimuhasabahkan, tuan-tuan dan puan-puan. Kita boleh lihat bagaimana para sahabat dan juga generasi awal, mereka ini berusaha sehabis baik untuk memperoleh hidayah Islam itu sendiri. Okay? Maka itu adalah ahwal ataupun keadaan yang berlaku sebelum daripada kedatangan Islam, bukan sahaja di Jaziratul Arab ataupun di mana-mana sahaja. Sebenarnya di mana-mana sahaja tempat di atas muka bumi pada zaman tersebut. Okay? Perkara yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, yang perlu kita bincangkan pada hari ini ialah, kita sebut bahawa Nabi SAW ini dia diutuskan di Mekah. Betul? Nabi SAW ini diutuskan di Mekah. Mekah ini berada di dalam tanah Arab lah, Jaziratul Arab. Kalau kita fikirkan, tuan-tuan dan puan-puan, apa hikmah dia Nabi SAW ini nak diutuskan di tanah Arab? Kita sebut tadi, dua kuasa yang besar iaitu Rom dan Parsi, mereka ini tak ambil endah langsung pasal tanah Arab ni pada zaman jahiliah. Satu, kerana nak sampai ke Jaziratul Arab ni susah, kerana kawasannya berbatu-batu, padang pasir, panas, gersang, tak ada air dan seumpamanya. Maka kuasa-kuasa besar pada zaman itu merasakan bahawa tak ada keperluan pun untuk kami pergi sampai ke tanah Arab untuk menjadikan tanah Arab ini sebagai jajahan-jajahan mereka. Tapi kenapa Islam dia punya wahyu nak diturunkan di situ? Kenapa Nabi SAW nak diturunkan di situ? Apakah hikmahnya? Perkara ini dibincangkan oleh para ilmuwan.
Okey, pertama tuan-tuan dan puan-puan, bila mana Islam ataupun Nabi SAW ini diutuskan di tanah Arab yang tidak mempunyai apa-apa pengaruh, maka kesucian Islam itu akan lebih mudah untuk dipelihara. Cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, kalau Nabi SAW ini diutuskan di wilayah-wilayah Rom sebagai contoh. Wilayah-wilayah Rom ini tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu kan, di sana adanya tamadun Yunani, okay, yang disebut pada zaman itu berada di wilayah jajahan Rom Timur. Dan kita tahu orang-orang Yunan ini, orang-orang Rom ini, mereka ini kaya dengan undang-undang. Dan mereka ada falsafah-falsafah yang hebat. Sebab itu kita boleh lihat ahli-ahli falsafah yang terkenal semuanya datang daripada tamadun Yunani yang berada di bawah penguasaan Rom. Betul? Kita ada Aristotle, kita ada Plato, kita ada Socrates dan lain-lain. Semua itu datang daripada jajahan ataupun wilayah Rom pada ketika itu. Cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan kalau Islam, kalau Nabi SAW diutuskan dalam kalangan mereka, apa akan jadi kepada agama Islam ataupun wahyu? Pertama, orang akan cakap bahawa Muhammad ini meniru falsafah-falsafah Rom dan juga Yunani pada zaman itu. Kata Muhammad ini sebenarnya hanya copy and paste sahaja apa yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli falsafah pada zaman itu. Begitu juga di Parsi juga, mereka ada nabi-nabi mereka, ada orang-orang agama mereka yang ada fahaman-fahaman agama yang kuat. Kalaulah Nabi SAW ini diutuskan di Parsi, nescaya orang ramai pada ketika itu akan mengatakan bahawa Muhammad ini hanya copy paste sahaja fahaman-fahaman Parsi pada ketika itu. Maka Islam itu diturunkan di tanah Arab yang pada ketika itu tidak ada satu fahaman yang dominan, supaya Islam itu nampak pure dan juga real. Maksudnya tidak dipengaruhi oleh mana-mana fahaman. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan untuk agama Islam itu diturunkan di tanah Arab pada zaman tersebut. Okey. Yang kedua, kenapa kita ada dalam 4 minit lagi? Mengapakah Islam ataupun Nabi SAW itu diutuskan di tanah Arab? Kerana kita sebut tadi, orang Arab ini dia tak ada satu fahaman akidah yang centralized. Tak ada. Sebahagian mereka ada yang sembah patung, ada sebahagian yang sembah pokok, ada sebahagian yang sembah malaikat dan seumpamanya, dengan fahaman-fahaman akidah yang pelbagai. Okey. Jadi bila mana mereka ini ada fahaman-fahaman yang pelbagai, maka dia tak ada satu kuasa agama kuat yang memegang. So semua orang terpecah kepada fahaman-fahaman yang pelbagai. Maka Islam yang bertapak di situ, dia akan mudah untuk meluaskan kuasa ataupun pengaruhnya, kerana tak ada fahaman akidah yang dominan. Semua orang ada fahaman-fahaman yang pelbagai. Okey, maka bila Islam sampai, dia boleh menjadi fahaman akidah yang dominan pada ketika itu, kerana tidak ada satu akidah yang sentral ataupun berada begitu dominan pada zaman tersebut. Okey. Dan juga seperti yang kita sebut tadi, orang-orang Arab ini dia tidak tunduk kepada mana-mana pemerintahan. Dia tidak tunduk kepada Rom dan dia juga tidak tunduk kepada Parsi. Disebutkan pada zaman jahiliah tersebut, mereka ini ada sekitar 10 kabilah. Dan mereka membentuk diwan mereka sendiri, persidangan mereka sendiri. Setiap kabilah tersebut mempunyai wakil-wakil yang tersendiri. Dan tidak ada satu pun kabilah yang berkuasa mutlak. So mereka ni demokrasi lah. Tidak ada satu kabilah pun yang berkuasa mutlak pada zaman itu. Bila mana tidak ada satu kabilah pun yang berkuasa mutlak, maka mudah untuk Islam take over, kerana tak ada kuasa yang sentral. Semua terpecah-pecah kepada puak dan kabilah-kabilah yang pelbagai. Sebab itu apabila berlakunya perseteruan antara Quraisy dan juga Islam, kita boleh lihat ada tak suku-suku Arab yang lain ni menyebut? Tak, dia tengok je Quraisy dan Muhammad ni bergaduh. Okey, maka di situ Islam akan lebih mudah untuk bertapak dan menguasai mereka, kerana mereka tidak ada kuasa yang sentral.
Di samping itu, Islam sejajar dengan beberapa fahaman Arab pada ketika itu. Fahaman Islam selari dengan beberapa fahaman orang Arab pada ketika itu, iaitu sistem yang kita panggil sebagai sistem perlindungan. So kita tahu dalam peristiwa, nanti kita akan jumpa dalam peristiwa Nabi SAW, bila mana Nabi meluaskan dakwahnya di Taif dan Nabi nak kembali semula ke Mekah, Nabi tak boleh kembali ke Mekah begitu sahaja. Nabi mesti mengambil perlindungan, dan perlindungan ini merupakan sistem yang diiktiraf oleh orang Arab. So kita tengok betapa Islam itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, jika sesuatu sistem itu baik, walaupun ianya tak datang daripada Islam, Islam iktiraf. Walaupun sistem perlindungan ini datang daripada Arab jahiliyah, tapi Nabi iktiraf kerana sistem tersebut baik. Okey, maka bila mana Nabi nak masuk ke Mekah pada ketika itu dari Taif, Nabi minta untuk Al-Mut'im bin Adi untuk memberikan perlindungan kepada Nabi SAW. Dan kita boleh lihat bahawa ada keselarian antara fahaman Islam dan juga fahaman musyrikin Arab pada zaman itu. So bila ada titik persamaan, dakwah itu lebih mudah berbanding dengan tidak ada titik persamaan. Kan? Kalau kita bergaduh dengan orang, tuan-tuan dan puan-puan, kan, ada benda yang kita ni satu sama kefahaman dengan dia, kita bergaduh dengan orang tu. Katalah kita bergaduh dengan orang itu 10 poin, tapi ada 3 poin yang kita sama fahaman dengan dia. Lebih mudah tak untuk kita bersatu dengan dia? Lebih mudah berbanding dengan orang yang kita bergaduh 10 poin kita berbeza, tak ada langsung persamaan antara kita berdua. Yang ini lagi susah kita nak jadikan kawan. Tapi orang yang mempunyai 3 titik persamaan dengan kita, yang ini lagi mudah untuk kita wujudkan persefahaman. Sebab itu dakwah Islam turun di tanah Arab, kerana ada lagi beberapa sistem yang selari sebenarnya antara sistem Islam dan sistem musyrikin Arab pada zaman itu. Disebabkan itu Allah memilih tanah Arab untuk menjadi tempat utama tersebarnya mesej ataupun dakwah Islam pada ketika itu. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pada pertemuan yang akan datang kita akan bincangkan lagi hikmah-hikmah yang lain, mengapakah Nabi SAW itu diutuskan di tanah Arab. Dan selepas selesai kita bincang pasal hikmah ini, kita akan membincangkan berkenaan dengan jenis-jenis Arab itu sendiri. Dan Nabi SAW ini asalnya daripada jenis Arab yang mana. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang. Saya rasa cukup sekadar itu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.